Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala bisahri sadri wa yassirli amri waludatan min lisani yaqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih pada yang berhormat Ustaz Nurul Amin, ahli Parlimen Perantarap, yang juga merupakan pengerusi dan pengacara majlis kita pada malam ini. Yang saya hormati yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi bin Makno, Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat, yang juga merupakan Menteri Besar Kedah Darul Aman. Seterusnya yang saya hormati Tuan Rumah Ustaz Ahmad Azam selaku yang di-Petua PAS Kawasan Padang Terap. Seterusnya yang saya hormati Ketua Dewan Pemuda PAS Kedah Encik Kumuhi, Ketua Dewan Ulama Ustaz Rodi Abdul Rahman. Seterusnya yang saya hormati yang berhormat Datuk Munir, Timbalan yang di-Petua PAS Kawasan, yang juga merupakan Adun Kuala Nerang dan Esko Negeri Kedah. Yang saya hormati yang berhormat Pak Sudi, yang juga merupakan Adun Pedu. Seterusnya Pengarah JPRP Padang Terap, Pengarah JPRD Kuala Nerang, Pengarah JPRD Pedu, Ketua Pemuda Padang Terap, Ketua Muslimat Padang Terap, Ketua Dewan Ulama Padang Terap Asabikun dan DHPP, Ketua-ketua cawangan, Ketua-ketua UDM, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya kita panjatkan sepenuhnya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia serta izin dan rahmat kasih sayang Allah dapat kita dipertemukan pada malam ni. Satu lagi ketetapan perancangan oleh tuan-tuan yang berada di Parlimen Perantarap, di Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Perantarap pada malam ini. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih, syabas dan tahniah pada semua tuan-tuan mewakili jentera-jentera pilihan raya, sama ada di peringkat JPRP, di peringkat JPRD dan juga UDM yang telah bersusah payah mengadakan, menganjurkan, mengaturkan majlis pelancaran jentera pada malam ini. Syabas dan tahniah kepada tuan-tuan yang telah pun hadir pada malam ini sejak waktu maghrib lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah sekalian, gendang pilihan raya telah pun dipalu oleh yang amat berhormat tadi, menandakan bahawa kita telah bersedia dengan jentera yang cukup, bersedia rezeki, ilmu, kekuatan dan sebagainya. Saya yakin dengan 31 UDM yang ada di Padang Terap pada malam ni sudah tentulah satu kekuatan yang cukup kuat untuk terus mempertahankan kemenangan Parti Islam Semasia PAS dan juga Perikatan Nasional di Padang Terap ini. Saya yakin bahawa tuan-tuan telah pun melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan, yang telah diarahkan oleh Jentera Pilihan Raya PAS Negeri Kedah untuk membuat persiapan-persiapan, sama ada di bilik gerakan kita, di urusan-urusan kita, untuk kita menghadapi pilihan raya tak lama lagi. Walaupun kita mendengar di kaca-kaca TV, media-media sosial dan media elektronik bahawa kemungkinan 3 negeri akan pilihan raya yang terawal, dan kemungkinan juga disebut kita juga akan menghadapi pilihan raya umum. Ada juga berkemungkinan kita akan membantu negeri-negeri
di sebelah selatan jika berlakunya pilihan raya negeri tersebut. Ini semua adalah satu arahan, satu makluman awal kepada kita untuk kita mempersiapkan jentera kita. Membantu kawan itu adalah lumrah kepada jentera Islam. Dalam gerakan Islam, tentera-tentera kita tidak pernah leka. Walaupun kawan menghadapi pilihan raya, menghadapi serangan musuh, kita pun akan pergi bantu mereka. Begitulah juga apabila kita menghadapi serangan dan sebagainya, rakan-rakan kita juga akan bantu kita. Itulah hidup dalam jemaah ini. Kita saling tolong menolong tanpa mengira masa, tenaga, wang ringgit dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan, pada malam ni selepas pelancaran jentera, saya yakin tuan-tuan semua bersedia dalam segala aspek untuk menghadapi pilihan raya yang tak akan lama lagi. Kita sudah tidak ada banyak masa. Tuan-tuan. Walaupun kita menjangkakan 5-6 bulan lagi, kita menjangkakan tahun depan, kita menjangkakan tahun 2028, tapi situ adalah pada angka sahaja. Tetapi bila sampai masa dia, kadang-kadang kita tak bersedia dari segi kekuatan yang kita perlukan untuk menghadapi serangan-serangan musuh. Hari ini serangan-serangan musuh bukan saja datang di sebelah hadapan saja, bukan datang secara fizikal yang kita boleh nampak musuh, seperti mana tentera yang boleh nampak musuh datang menyerang mereka. Tetapi hari ini musuh datang daripada segenap penjuru, segenap sudut. Ada yang datang sebelah hadapan, ada datang sebelah rusuk kiri dan rusuk kanan, ada datang sebelah belakang, ada juga yang datang di atas kepala kita. Semua itu adalah bentuk-bentuk serangan yang akan kita hadapi, kita tempui apabila musuh bersiap sedia. Tetapi kalau kita pun bersiap sedia, musuh juga merangka strategi bagaimana nak hancurkan kita. Walaupun kita berstrategi, musuh juga berstrategi. Itulah cara ataupun kaedah peperangan. Tuan-tuan, musuh hari ini bukan saja peperangan secara fizikal, tetapi mereka menggunakan persepsi, naratif dan sebagainya. Ada yang menggunakan perang psikologi, yang menggunakan media-media sosial untuk menyerang kita. Tuan-tuan boleh lihat hari ini di media-media cetak dan elektronik, termasuk media sosial, 2-3 hari ini berbagai serangan-serangan ditujukan kepada kita di Kedah ini, ditujukan pada sosok tubuh yang selalu menghantam mereka, selalu menggerakkan jentera di setiap negeri, iaitulah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar kita. Setiap hari diserang oleh musuh tanpa rehat. Musuh ni dia tak rehat, tuan-tuan. Dia tak rehat sebab memang kejar musuh. Kejar musuh ni macam cuncerut ni. Tuan-tuan tahu cuncerut? Tahu tak? Weh, orang keluar nerang apa bagus no. Cuncerut dia tahu. Cuncerut tu ada mit pilongkang, dia busuk. Apa pangkat pun tak kena. Dia masuk pangkat bidah tu, dia lepas balik. Dia nampak kita buah beras, dia gerik beras. Dia buah ikan, dia gerik ikan. Semua dia main. Buat macam mana pun dia main. Macam itulah musuh kita juga. Macam cuncerut. Walaupun kecil, tapi cukup payah. Cukup payah. Tapi kita ada ubat dia, buah paradan mati ya. Tapi empa je buah paradan agak musuh kita. Lagi empa tak aku hasut empa lah. Tuan-tuan, itulah kaedah perang hari ini. Sebab itulah saya sebagai pengarah pilihan raya negeri, saya mengharapkan kita bersedia secukup-cukupnya untuk menghadapi ketumbukan musuh. Jangan kita leka, jangan kita yakin bahawa kita dah menang pada hari yang lepas, kita sudah ambil mudah. Kita yakin daripada kita menang hal lepas, kita dah tak buat persiapan. Kita yakin kita menang hal lepas, kita dah tak peduli jentera kita. Kita yakin kita menang hal lepas 3-0, kita dah tak peduli kewangan kita, kekuatan jentera kita, penyatuan ahli-ahli kita dan sebagainya. Tuan-tuan, walaupun kita menang, tapi itu pilihan raya yang lepas. Yang akan datang ni lagi banyak cabaran yang kita kena buat. Bila kita menanglah, cabaran yang akan datang lagi banyak. Kalau kita kalah, kita berusaha untuk menang. Tapi bila kita menang, kita nak mempertahankan kemenangan itu cukup payah.
cukup payah sebab musuh akan mencari pelbagai strategi dan pendekatan untuk menghancurkan kita. Mereka tak duduk diam sebab mereka mengimpikan satu kuasa yang cukup hebat di Kedah ini. Mereka sangat mengimpikan kuasa pemerintahan. Walaupun negeri kita negeri jerabang padi yang tidak ada hasil yang banyak, tapi tetap dicemburu oleh musuh. Setiap hari mereka merangkal serangan demi serangan untuk mengambil alih negeri ini. Tuan-tuan, walaupun kita kata negeri ini negeri Kedah Sejahtera, nikmat untuk semua, mereka tak apa hati. Kita kata negeri ini tempat orang kaya berbakti, orang miskin memang teduh, pun mereka tak apa hati. Kita kata negeri ini negeri Kedah, mereka juga tak apa hati. Itulah sikap musuh. Dia akan cari jalan, carilah cara macam mana sekalipun, tetap nak meruntuhkan kesatuan kita, nak meruntuhkan kekuatan kita. Jangan kita leka. Walaupun kita menang 3-0, musuh sedang mencari jalan bagaimana nak hancurkan kita. Sebab itulah kalau persepsi musuh, perang psikologi musuh, dia boleh merobek ketumbukan kita yang lemah. Di mana tebing bangunan kita yang lemah, di situlah musuh akan merobek masuk, memecah belahkan. Di mana kota yang lemah itu dia akan masuk. Tempat yang kuat dia tak akan masuk. Seperti mana air yang mengalir, tuan. Kalau kita letak tembok yang kuat, dia tak akan mengalir. Sebab apa? Dihadang oleh tembok. Tetapi jika ada tembok yang lemah, ada lubang sikit, dia akan masuk melalui lubang itu. Lama kelamaan tembok tersebut akan berpecah dan sebagainya. Itulah kekuatan kita mesti diutamakan. Penyatuan jentera kita, kekuatan jentera kita, kesepakatan kita dalam apa aspek sekalipun, inilah membuktikan bahawa kita mampu menahan musuh walaupun ancaman datang apa sekalipun. Kekuatan datang dengan apa sekalipun, kalau kekuatan kita, penyatuan kita, benteng kita kuat, kita tak peduli dengan musuh datang dengan apa sekalipun. Tetapi kalau benteng kita lemah, kita ada kekuatan macam mana sekalipun, kita ada artileri yang kuat, kita ada tank yang kuat, kita ada tentera yang ramai, tetapi benteng kita lemah, benteng kita tidak kuat, musuh akan mudah merobek atau memusnahkan kita, tuan-tuan. Sebab itulah saya nasihatkan pada tuan-tuan pada malam ni, selepas kita lancarkan jentera pilihan raya kita, tuan-tuan terus bergerak dengan aktif. Pastikan setiap UDM kita aktif, setiap jentera kita, setiap urusan-urusan kita bergerak untuk pastikan bahawa kita bersedia menghadapi pilihan raya dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini musuh kita banyak. Musuh kita banyak. Kalau kita nak kata UMNO, sekejap lagi mereka kata kita kata UMNO. Tapi betul lah kena kata ke UMNO lah ni, no? Tuan-tuan pun ada orang UMNO di perantara ni. Tuan-tuan buat program, dia pun buat program, betul tak? Tuan-tuan buat jamaah raya, mereka pun buat jamaah raya, betul tak? Tuan-tuan buat bola, mereka pun buat bola juga. Walaupun bola mereka tak ada orang, walaupun jamaah raya mereka tak ada orang, mereka bukan peduli. Mereka tetap nak buat, nak tunjukkan mereka juga menyantuni rakyat, mereka juga bersama rakyat. Baru ni ada seorang menteri kalangan orang UMNO, dia mengatakan bahawa jika orang Melayu terus menyokong bahasa nasional, mereka akan terus boleh memerintah tanpa bergabung dengan DAP. Tuan-tuan, maknanya dia kata kalaulah semua orang Melayu sokong bahasa nasional balik, sokong semula bahasa nasional, mereka tak perlu berkawan dengan DAP untuk memerintah Malaysia. Mesej dia cukup jelas bahawa dia nak meraihkan sokongan orang Melayu, tuan-tuan. Sebab hari ini mereka tak dapat sokongan tersebut. Mereka tidak ada sokongan tersebut. Sebab oleh Kedah tak ada kerusi pun untuk UMNO bahasa nasional. Tetapi dia cuba war-warkan ini supaya dia nakkan sokongan orang Melayu, menyokong mereka. Tetapi hakikatnya kalau dia tak berkawan DAP pun, dia berkawan dengan kita pun, dia boleh bentuk kerajaan. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Kalau dia berkawan dengan PN pun, dia juga boleh jadi kerajaan.
Tetapi sajalah dia nak cakap macam tu, sebab bila Pilihan Raya nak main ni, konon-konon dia nak dapatkan kembali sokongan orang Melayu. Tetapi bila kursi tak cukup, tetap akan bergabung dengan DAP, tetap nak perintah negara. Akhirnya menjadi tali barut pada DAP, diperkudakan oleh DAP. Apa yang DAP buat tak bunyi, tak bersuara. Konon-konon apa yang DAP buat tu semua halal, semua baik. Tengoklah Teresa Kok, apa dia kata dekat Kedah di Langkawi, apa dia tak kata kita pasal Langkawi. Ada pemimpin Barisan Nasional mempertahankan dia? Adakah pemimpin UMNO Kedah mempertahankan dia? Tak ada mempertahankan dia. Apabila pemimpin DAP menggunakan Hari Air Sedunia, konon-konon suruh buatlah acara tersebut kalau nak dapatkan kembali momentum rakyat. Ada pemimpin mereka pertahankan? Tak ada. Banyak perkara-perkara yang dilanggar oleh DAP yang tak dipedulikan oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan, kita nak harap pada siapa lagi? Rakyat nak mengharapkan siapa lagi untuk terus survival orang Melayu Islam di masa hadapan? Dulu kita dengar, selalu dengar laungan orang UMNO menyanyi lagu Anak Kecil Main Api. Saya karang tuan ni, takut lupa. Anak kecil main api, terbakar hatinya yang sepi, air mata darah bercampur keringan, bumi dipijak milik orang. Nenek moyang kaya raya, terada seluruh harta benda, akibat sengketa sesama kita. Panjang nyanyi Abi malam ni, Abi tak boleh ceramah lagi. Tuan-tuan, yang ni lah kita dah dengar dulu. UMNO punya lagu ni lah yang mempergoda orang Melayu dulu ni. Bila main punya lagu ni lah, orang Melayu semua kali bersatu untuk menyokong UMNO Barisan Nasional. Dulu marah dekat DAP, marah dekat PKP, marahlah parti-parti lain, parti Melayu, marah habis. Sebab mereka punya ekstrim tu untuk orang Melayu sahaja, supaya Melayu pegang kuasa untuk memimpin negara kita, tanah Melayu. Tapi hari ini tuan-tuan, tak ada dah lawangan ni. Lawangan ni dah tak ada. Tak ada dah. Sebab mereka dulu, yang mereka marah dulu, hari ini mereka dah berkawan dengan orang tu. Berkawan, duduk sekali, tidur sebantai. Tak adalah kata cemuhan, tak ada kata maki-makian, tidaklah ada lagi kata penghinaan. Semuanya baik-baik belaka. Semuanya baik. Apa yang musuh mereka dulu kata, hari ini semua mereka puji. Tuan-tuan, kepada siapa lagi lah orang Melayu Islam di Malaysia ini, di Kedah ini, untuk mengharapkan menjaga survival politik dan kehidupan mereka? Kepada siapa lagi pernah harapkan? Kalau dah orang UMNO Barisan Nasional sudah jadi begitu, parti-parti Melayu yang lain pun menjadi begitu, kepada siapa lagi yang mereka nak harapkan? Tuan-tuan, kepada parti Islam selepaslah tempat yang mereka harapkan untuk menjaga survival kehidupan mereka hari ini dan selamanya. Kita parti Islam selepas ni, yang diberi kuasa, diberi amanah oleh Allah SWT sebagai pemimpin, kita bukan bercakap untuk kita hari ini, bukan bercakap untuk hapuan kita hari ini, bukan bercakap untuk apa yang kita boleh buat hari ini, apa yang kita capai hari ini. Kita merancang, berstrategi untuk anak cucu kita di hadapan nanti, di masa depan. Kita merancang hari ini untuk kehidupan di masa depan, supaya anak-anak cucu kita, generasi pewaris kepimpinan kita, ada masa, ada tempat untuk berteduh di bumi ini, tuan-tuan. Kalau kita tidak menjaga amanah ini, satu ketika esok mereka akan menyalahkan kita. Inilah Tok Wan aku, inilah Tok Nek aku, inilah Tok Cik aku, yang tak peduli tentang kehidupan, tak peduli tentang survival negara, tak pedulikan tentang tanah Melayu. Akhirnya negara kita tergadai, diberikan kepada orang lain untuk menjadi pemerintah. Kita hanya melukut di tepi gantang, kita hanya meminta sesuatu kepada mereka untuk hidup. Tuan-tuan, ini penting untuk survival kita. Sebab itulah kita hari ini terus diterima rakyat,
Walaupun satu ketika dulu semua orang benci pada kita, semua orang marah pada kita. Bukan senang nak kempen satu ketika dulu. Ada cawangan di hadapan saya ni, tuan, saya yakin di Bantar ni ada cawangan yang telah tubuhkan 50 tahun dulu. Saya yakin ada cawangan di bawah depan saya ni yang telah ditubuhkan 50 tahun dulu. 50 tahun dulu, tuan-tuan, bagaimana kita menghadapi dengan UMNO Barisan Nasional. Satu ketika dulu nak ceramah payah, bukan boleh ceramah macam ni. Silap boleh potong elektrik. Nak ceramah di kampung kena tanggung speaker, nak tanggung bateri. Saya ingat lagi di Kuala Ketir, tempat tragedi Kubang Bok tahun 2002, bukan lama pun, baru lagi. Bagaimana dia pernah tangkap Tuan Guru Ni Aziz masa tu. Tragedi Kubang Bok di Kuala Ketir. Tuan-tuan, payah satu ketika dulu. Tetapi berkat kegigihan, berkat kekuatan tuan-tuan semua, kita bertahan sampai hari ini. Satu ketika dulu orang memusuhi kita, hari ini orang mendekati kita. Kita umpama satu bahtera yang cukup kuat, bahtera yang besar. Ramai orang nak tumpang kita. Kita silakan kalau nak tumpang bersama kita. Tapi yang tumpang kami kena ikut arahan kami, kena ikut ketetapan kami, kena ikut cara kami. Kalau tumpang kami, hang tak puas hati, hang terjun dalam laut. Ada orang yang tak puas hati, nak cepat sampai, nak tebuk bawah kapal, terjun dalam laut. Tuan-tuan, dulu bukan Islam, payah nak terima PAS. Hari ini kita terima kasih pada rakan-rakan di orang kalangan masyarakat Siam ni depan kita ni, ahli majlis depan ini pakai baju PAS. Tepukan pada mereka, tuan-tuan. Bukan senang dulu nak panggil mereka menceramah, sorry dia namai. Bukan senang nak panggil golongan India mendekati kita, bukan senang nak panggil golongan Cina, apatah lagi masyarakat Siam. Kat Dun saya pun ada dua kampung Siam, kampung Lengkuah dan kampung Tanah Lincin. Tengok, hari ini mereka boleh bersama kita, duduk depan kita ni, tuan-tuan. Penerimaan masyarakat bukan Siam, kita sanggup tubuh DHPP, Dewan Pendukung PAS, tubuhkan DHPP supaya memberi ruang dan tempat orang bukan Islam duduk dalam DHPP menyokong PAS. Hari ini mereka cukup kuat, ramai DHPP yang bersama kita. Tempat-tempat yang kita ada bukan Islam, DHPP boleh masuk, akhirnya memberi penerangan kepada mereka dan mereka duduk bersama PAS. Dulu mereka takut sokong PAS kena masuk Islam. Tak perlu masuk Islam lah, duduklah Siam pun, no? Tak ada masalah apa pun. Inilah pendekatan yang PAS buat. Kita berjuang, kita berperang, kita bergerak dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan kerana niat sendiri, bukan kerana apa kita nak buat, kita buat. Kita ada panduan dia, tuan-tuan. Sebab itulah kita diberi amanah oleh Allah SWT, boleh perintah 4 negeri, pada asalnya 4 negeri. Tuan-tuan, kita nak target, kita nak perintah Malaysia, nak ubah landscape politik Malaysia ni, tuan-tuan. Jadi saya ucapkan banyak jutaan terima kasih tuan-tuan yang berada di hadapan saya pada malam ni sebagai pengarah jentera pilihan raya negeri Kedah. Saya sangat mengharapkan bahawa ketumbukan tuan-tuan hari ini, kekuatan tuan-tuan hari ini akan menambahkan, terus kekal memberi kursi, 1 kursi parlimen, dan terus memberikan 2 kursi DUN untuk kita terus memerintah negeri Kedah pada PRU yang ke-16 nanti. Semoga tuan-tuan terus istiqamah, kerana dengan istiqamah lah akan membantu kita memenang dalam apa segala usaha yang kita buat. Tuan-tuan, itulah yang sempat sedikit saya sampaikan pada malam ni. Sebagai pengarah jentera pilihan raya, saya mengucapkan syabas tahniah. Dan saya memperingatkan sekali lagi, pada 12 hari bulan nanti, 12 hari bulan Jun, kita ada misi besar di Kedah ni. Kita ada pelancaran jentera pilihan raya peringkat negeri Kedah. Pelancaran jentera peringkat negeri Kedah pada 12 Jun. Kita harap tuan-tuan perantara boleh hantar seramai 2,000 orang kepada program tersebut. Tuan-tuan kerahlah
kawan-kawan yang tak main malam ni, rakan-rakan, penyokong, kerahlah semua sekali untuk meramaikan di Komplek PAS Kedah pada malam tersebut. Kita pun nak buat perasmian di peringkat negeri. Sebab inilah persiapan kita untuk menghadapi pilihan raya yang tak lama lagi. Sekadar itulah ucapan ringkas saya pada malam ni. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ni. Terima kasih pada PAS kawasan Padang Terap. Terima kasih semua pada jawatankuasa yang telah menggerakkan jentera sehinggalah malam ni untuk kita menjayakan pelancaran jentera pada malam ni. Sekadar itu, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.